Korang tengok ni 69k sold tau. Alright. Okay guys, sorry guys, iklan kejap tadi. Alright. First is kita kena screenshot dulu produk ni. Okay, screenshot dulu produk ni. Okay, lepas korang screenshot, korang pergi ke ChatGPT. Okay, masukkan semua gambar tadi yang kita dah screenshot. Bagi kalau luar negara nak order macam mana, sama juga bang. Saya ada sediakan touch and go. Alright. Okay, korang pergi kat ebook saya guys. Okay, pergi kat ebook saya, copy step yang pertama. Paste je. Ada 4 perkara yang wajib korang letak. Apa dia? Okay, 3 scene. Watak lelaki Melayu yang sangat handsome. Okay, sedang buat kopi. Es barista. Baru buka kedai kopi. Okay, alright. Lepas tu korang letak CTA dia. CTA dia apa guys? CTA dia clickback kuning sekarang. Sebab kita meniaga di TikTok guys. Okay, lepas tu korang tekan send je. Salam sir. Waalaikumsalam. Sir, boleh buatkan seluar atau blouse? Okay, kejap lagi saya buat seluar atau blouse. Alright, korang tengok ni overview produk korang tengok ni. Produk pembuih susu elektrik. Dia terus detect guys. Dia terus detect. Okay, scene pertama apa, scene kedua apa, scene ketiga apa nak buat. Alright. Lepas tu korang copy step yang kedua untuk buat gambar terus guys. Kita buat gambar scene pertama dulu. Okay, bermula dengan scene pertama. Okay. Okay guys, tap screen guys. Tap screen sikit. Kalau tak nanti semangat saya kurang. Semangat saya pudar. Tap screen sikit guys. Siapa yang tengok video saya, siapa yang tengok live saya, tap screen sikit guys. Nanti kalau tak semangat saya pudar. Saya takut korang ngantuk. Sebab buat dia memerlukan proses yang sekejap saja, and then simple gila. Jadi kalau ni kan, kalau menunggu ni memang boleh ngantuk lah guys. Tapi senang je. Benda ni senang. Okay, benda ni senang. Alright. Lepas tu korang type next saja untuk menghasilkan gambar scene kedua. Dah dapat berapa komisen lepas sebulan? Okay, lepas sebulan 700 campur 400. Kalau korang nak saya genapkan sebulan, 700 campur 400 berapa? 1100 guys. Okay, 1100 pakai AI saja. Kena subscribe ke free apps tu? Okay, untuk yang free apps korang tak perlu subscribe pun sebenarnya. Korang just daftar je, sign in je pakai email korang. Okay. Nasib baik saya tak ada email kosong. Kalau tak saya dah tunjuk dah korang. Dia akan bagi 50 kredit guys. Okay, lepas tu korang type next saja untuk buat gambar yang ketiga pula guys.